Ramai dah ramal bahawa ekonomi dunia kemungkinan besar merudum. So kalau keadaan ekonomi merudum atau kalau keadaan ekonomi merosot, apa yang akan berlaku adalah kebanyakan kedai-kedai, kebanyakan kilang-kilang, kebanyakan peruncit-peruncit mereka tak boleh jual sebab ada kemungkinan orang kehilangan kerja. Apabila orang kehilangan kerja, of course kita tak boleh beli atau kita kena buat savings sebab nombor satu, selepas hilang kerja susah nak belanja kan. Dan nombor dua, kalau kita lihat sekarang ni, kalau orang dah start cuak kan, mereka memang tak nak belanja. Of course mereka tak nak belanja. Kenapa nak belanja kan? Sebab diorang nak saving just in case kalau ada apa-apa terjadi kepada sumber pendapatan utama mereka. So that's why kita boleh lihat di Malaysia dah ada kilang-kilang dah tutup. Itu yang merisaukan actually semasa ekonomi gawat. So dengan ekonomi terumbang-ambing, antara solusi yang paling terbaik adalah untuk mewujudkan dana kecemasan, dan antara sebabnya adalah dengan dana kecemasan. Kalau apa-apa berlaku kepada kita, at least kita ada sedikit duit atau wang dalam bank. Dan jika kamu nak belajar sedikit bagaimana untuk menguruskan wang, saya telah menulis buku dan saya telah tulis the step by step bagaimana start dari zero. Dan buku ini di beg kuning kat bawah.